Pihak polis sedang melihat keseluruhan spektrum pengedaran inilah. Jadi yang pertama, PDRM sedang melihat bagaimana dia mendapatkan bekalan. Bekalan dadah yang diseludup oleh seorang juruterbang sebuah syarikat penerbangan tempatan ke Indonesia dipercayai diambil di Juruterbang yang ditahan di Indonesia atas dakwaan menyeludup dadah dipercayai mendapatkan bekalan berkenaan. Tapi pilot itu tidak mungkin kerja sendiri kalau tidak ada orang yang sepowerful Pablo Escobar di negara-negara yang dituju. Itu yang pertama. Tiga rakyat Malaysia yang menaiki kereta api dari Bangkok ke Hang Nhai ditahan polis Thailand selepas 87 kilogram syabu bernilai kira 4.3 juta ringgit. Seorang juruterbang, satu penerbangan dan satu penahanan yang menggemparkan Malaysia serta Indonesia. Kini, kes itu memasuki episod baharu apabila lokasi yang dipercayai menjadi tempat pengambilan dadah tersebut didakwa telah didedahkan oleh pihak berkuasa. Pendedahan ini membuka ruang kepada siasatan yang lebih meluas bagi mengenal pasti bagaimana bahan terlarang itu boleh bergerak merentasi sempadan. Pihak berkuasa Indonesia masih giat mengesan individu lain yang dipercayai terlibat, manakala semua dakwaan terhadap suspek masih tertakluk kepada proses perundangan dan perlu dibuktikan di mahkamah. Adakah pendedahan lokasi ini akan membawa kepada pembongkaran rangkaian penyeludupan yang lebih besar? Ikuti perkembangan terkini dan jangan lupa kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Bekalan dadah yang diseludup oleh seorang juruterbang sebuah syarikat penerbangan tempatan ke Indonesia dipercayai diambil di sebuah apartmen di Ampang, Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Datuk Husin Omar Khan berkata, perkara itu dikesan berdasarkan siasatan awal pihaknya setakat ini. Jelas beliau, polis turut meluaskan siasatan meliputi pelbagai aspek termasuk soal keselamatan di pintu masuk lapangan terbang. Bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor pada Selasa, Husin Omar berkata, siasatan awal turut mendapati suspek hadir ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 pada pagi hari kejadian dan seterusnya mendaftar masuk bagasi berkenaan dan meninggalkannya di situ sebelum terbang ke Kota Kinabalu, Sabah. Beliau berkata suspek kemudian berpatah balik ke Kuala Lumpur dan bertolak ke Jakarta dengan membawa bagasi berkenaan. Sementara itu, Husin Omar memaklumkan polis telah mengenal pasti seorang petugas di KLIA yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes itu. Pada masa sama, jelas beliau, polis turut menunggu makluman dari polis Indonesia untuk menggerakkan pegawainya ke negara berkenaan bagi sesi soal siasat. Menanggapi seperti yang tadi Pak Alvin bilang, bagaimana struktural kok bisa lepas dari Malaysia, kok bisa masuk ke Indonesia dan seterusnya. Saya tidak akan memberikan statement yang bisa membuat gaduh, tetapi kalau kita lihat sejarah dari penyalahgunaan profesi pilot itu sudah ada dan Anda bisa lihat di film American Made. Tetapi pilot itu tidak mungkin kerja sendiri kalau tidak ada orang yang sepowerful Pablo Escobar di negara-negara yang dituju. Itu yang pertama. Nah, sekarang saya juga pernah mendengar rumor, dan ini perlu nanti diteliti lebih lanjut. Ini rumor dari beberapa teman-teman intelijen di negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ketika menangkap seseorang yang membawa narkoba, tetapi dia tahu bahwa narkoba itu hanya transit di negara dia, dan dia akan menuju ke negara X misalnya, itu dilepas. Ada negara-negara yang seperti itu. Yang penting kamu bawa narkoba tidak dibawa masuk ke negara saya, kamu ke negara lain silakan. Dan itu silakan nanti di cross check. Nah, ini yang kita takutkan, bahwa yang saya lihat kejadian terkait penerbang dan narkoba, kalau kita tarik garis, itu sudah ada indikasi di November 2025 terkait dengan pilot muda yang ditangkap di Maroke, itu yang dipaksa dalam penelitian saya dipaksa membawa buronan kasus narkoba dari Australia yang diselundupkan. Ini orangnya yang pada saat ditangkap itu juga membawa narkoba untuk konsumsi pribadi ya. Tetapi jelas status dua orang ini adalah diduga bandar narkoba besar. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan, kalau tadi Pak Alvin lihat dari regulasi penerbangan, kalau saya melihat adalah apa yang terjadi di Indonesia. Ini permainan bandar model baru dengan melibatkan dunia penerbangan. Justru di sini yang sangat disayangkan adalah
dampaknya profesi pilot itu menjadi jelek, presiden situ, seakan-akan pilot itu sekarang karena mungkin tekanan ekonomi, karena aftur naik, akhirnya kita cari uang dari menjadi kurir narkoba. Nah, ini yang bisa kita lihat, tetapi perlu kita perhatikan bagaimana pencegahan distribusi narkoba yang secara meluas, karena kita melihat juga sudah ada triggernya 2025 dan sudah makan korban pilot muda yang bernama Vidi itu yang diduga memang menjadi korban human trafficking dalam konteks bandar narkoba. Jadi ini kurang lebih mirip seperti film American Made ditambah lagi dengan kreativitas yang berbeda. Perkembangan baharu dalam kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, siasatan mendapati juruterbang itu dipercayai mendapatkan bekalan dadah di sebuah apartmen di Ampang sebelum berlepas ke Jakarta. Pendedahan ini dijangka membantu pihak berkuasa mengesan rangkaian yang terlibat. Juruterbang yang ditahan di Indonesia atas dakwaan menyelundup dadah dipercayai mendapatkan bekalan berkenaan di sebuah pangsapuri di Ampang. Datuk Hussein berkata pihaknya turut mengenal pasti seorang petugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA bagi membantu siasatan. Menurut beliau, nombor telefon yang dihubungi suspek juga telah dikenal pasti dan akan diteliti sebagai sebahagian daripada siasatan. Setakat ini tiada sebarang tangkapan dilakukan. So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan. Okay. Kaki tangan di airport. Okay. Yang terlibat dalam saringan logistik. Siasatan mendapati suspek mendaftar masuk bagasi mengandungi dadah itu di KLIA pada awal pagi sebelum berlepas ke Kota Kinabalu. Dia kemudian kembali ke KLIA dan meneruskan perjalanan ke Jakarta pada malam hari. Pada masa sama, polis masih menunggu kelulusan pihak berkuasa Indonesia untuk menemu bual suspek bagi melengkapkan siasatan. 30 Julai lalu, lelaki berusia 39 tahun itu ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta. Dia didakwa cuba menyeludup lebih 70,000 pil ekstasi bernilai kira-kira 45 juta ringgit. Pihak polis sedang melihat keseluruhan spektrum pengedaran inilah. Jadi yang pertama, PDRM sedang melihat bagaimana dia mendapatkan bekalan dalam negara. Dan kita dapat detect dia ambil bekalan ini di satu kawasan di apartmen di Ampang. Kita pun dah dapat nombor telefon yang dihubungi dan sebagainya. Okay, itu dalam tindakan pihak polis. Kedua, dari aspek bagaimana dia boleh melepasi saringan keselamatan di pintu keluar negara. Dan yang ketiga, kaitan dengan sindiket antarabangsa di Indonesia. Yang itu kita tengah bekerjasama dengan pihak Polri dan juga BNN. Jadi kita akan melihat keseluruhan spektrum ini untuk membenteras tindakan-tindakan atau mengambil tindakan-tindakan lanjutan untuk membenteras sindiket lah. Sebenarnya terlepas Malaysia ke Indonesia sebab ke Indonesia custom ada video yang menunjukkan kat custom saja dah sangkut. Tapi kat Malaysia dia boleh lepas. Okey, pihak polis sedang melihat keseluruhan spektrum pengedaran inilah. Jadi yang pertama, PDRM sedang melihat bagaimana dia mendapatkan bekalan dalam negara. Okey. Dan kita dapat detect dia ambil bekalan ini di satu kawasan di apartmen di Ampang. Okey, dan kita pun dah dapat nombor telefon yang dihubungi dan sebagainya. Okey, itu dalam tindakan pihak polis. Kedua, dari aspek bagaimana dia boleh melepasi saringan keselamatan di pintu keluar negara. KLIA. Dan yang ketiga, kaitan dengan sindiket antarabangsa di Indonesia. Yang itu kita tengah bekerjasama dengan pihak Polri dan juga BNN. Jadi kita akan melihat keseluruhan spektrum ini untuk membenteras tindakan-tindakan atau mengambil tindakan-tindakan lanjutan untuk membenteras sindiket. So far kita dah identify seorang. We will call him to soal siasat.
Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan lah. Okey. Kaki tangan di airport. Okey, yang terlibat dalam saringan logistik. Di Indonesia, kita masih tengah dapatkan maklumat bagaimana mereka boleh kesan lah. Okey, adakah mereka menggunakan sistem dan juga fizikal, pemeriksaan fizikal ataupun combination. Okey, ataupun dia dapat maklumat. Okey, dia buat secara random dan sebagainya. Kes dadah semakin marak di Malaysia. Kes baru-baru ini sekali lagi melibatkan warga Malaysia di Thailand dan Indonesia. Terbaharu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik oleh JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan memaklumkan bahawa juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia dipercayai mendapatkan bekalan dadah di sebuah apartmen di Ampang sebelum berlepas ke Jakarta. Belum selesai satu kes, muncul pula satu lagi kes baharu. Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengesahkan seorang lagi rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa Indonesia selepas disyaki terbabit dalam cubaan menyeludup dadah di Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Juanda, Surabaya pada Rabu lalu. Kes terbaharu ini menambahkan lagi kebimbangan terhadap penglibatan warga Malaysia dalam kegiatan penyeludupan dadah rentas sempadan. Siasatan lanjut kini sedang dijalankan oleh pihak berkuasa. Warga negara Malaysia berinisial DI ditangkap setelah menyelundupkan 990 gram sabu dan 1089 butir ekstasi melalui Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Satgas PAM Bandara Juanda Kabupaten Sidoarjo berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba yang dibawa oleh warga negara asal Malaysia berinisial DI. DI menyembunyikan sabu dan juga ekstasi itu dengan cara melilitkan paket narkoba ke tubuhnya dengan menggunakan korset untuk mengelabui petugas. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan seorang lagi rakyat Malaysia ditahan di Indonesia Rabu lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan perkara itu ketika dihubungi Astro Awani pada Selasa. Menurutnya, lelaki berusia 22 tahun itu ditahan di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Juanda, Surabaya selepas dipercayai cuba menyeludup masuk 4 bungkusan mengandungi kira-kira 1 kilogram dadah jenis metamfetamin serta 1089 biji pil ekstasi. Dianggarkan bernilai lebih RM600,000 yang disembunyikan pada tubuhnya. Lelaki yang dipercayai menaiki pesawat dari Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur itu mendarat di lapangan terbang itu pada 11.16 pagi. Memetik laporan media tempatan, pihak berkuasa Indonesia menerima maklumat risikan kira-kira jam 9.50 pagi berhubung cubaan penyeludupan itu. Pasukan itu kemudian menyelaraskan operasi pemantauan dan sekatan dengan menempatkan anggota di beberapa lokasi strategik termasuk kawasan apron, pemeriksaan imigresen serta pemeriksaan sinar X Jabatan Kastam. Ketika pemeriksaan dijalankan, penguatkuasa menemui bungkusan mengandungi dadah yang dililit pada tubuh suspek menggunakan korset. Portal berkenaan melaporkan siasatan awal mendapati suspek mengaku bertindak sebagai keldai dadah selepas dihimpit masalah kewangan dan bebanan hutang. Berdasarkan siasatan lanjut, pihak berkuasa turut menggagalkan cubaan menghantar bungkusan kargo mengandungi syabu yang dipercayai akan dihantar ke Ternate, Maluku Utara. Polis Indonesia sedang menjalankan siasatan terperinci bagi mengenal pasti rangkaian sindiket itu. Saya pun tak tahu Pak, itu semuanya. Siapa nyuruh kau? Siapa nyuruh kau? Hei, siapa nyuruh kau? Kau bilang sir, tembak kau. Cuma satu. Siapa nyuruh kau? Naik kau. Naik. Kalau kau nak mau mati, naik kau. Naik kau. Naik kau. Naik, kau berdiri bagus. Baik. Balik ke Kuala Lumpur. Oh, balik ke Kuala Lumpur. Ini dibawa oleh penumpang yang berasal dari Malaysia dengan pesawat yang naik pesawat Batik Air UD 352.
modus yang kita tangani kali ini, penumpang ini membawa barang terlarang ini dengan dilekatkan pada tubuhnya dengan korset, di body strapping di badannya. Kes dadah yang melibatkan rakyat Malaysia terus menjadi perhatian. Terbaharu, 3 rakyat Malaysia yang ditahan polis Thailand selepas dipercayai membawa 87 kg syabu bernilai kira-kira 4.3 juta ringgit. Dadah itu ditemukan disembunyikan di dalam bagasi mereka ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Kes ini kini sedang disiasat oleh pihak berkuasa Thailand. Seorang daripada 3 rakyat Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Thailand selepas cuba membawa masuk 87 kg syabu bernilai kira-kira 4.3 juta ringgit didapati mempunyai 9 rekod lampau berkaitan dadah dan jenayah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, berkata pihaknya mengesahkan menerima makluman daripada Pejabat Lembaga Kawalan Narkotik ONCB Thailand berhubung tangkapan 3 lelaki terbabit di Hat Yai pada Jumaat lalu. Tangkapan dibuat di atas kereta api ekspres Bangkok Naratiwat, Sungai Golok sewaktu pemeriksaan keselamatan ke atas penumpang dan barangan dalam train. 3 rakyat Malaysia yang menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai ditahan polis Thailand selepas 87 kg syabu bernilai kira 4.3 juta ringgit ditemui disembunyikan dalam bagasi mereka pada Selasa. Jurucakap polis Thailand berkata ketiga-tiga suspek ditahan di stesen Hat Yai dalam satu operasi bersama membabitkan unit pencegahan narkotik polis Hat Yai, pasukan polis kereta api, polis pelancongan dan pejabat Lembaga Kawalan Narkotik Wilayah 9. Menurut jurucakap itu, suspek dalam perjalanan dari Bangkok ke Hat Yai sebelum mereka dipintas dan diperiksa polis. Anggota menemui dadah jenis metafetamin kristal iaitu syabu disembunyikan dalam 3 beg pakaian beroda dan 3 beg galas. Beliau berkata dadah dipercayai untuk dihantar kepada satu sindiket pengedaran dadah di Malaysia. Siasatan awal mendapati ketiga-tiga suspek ditawarkan RM8,000 seorang sebagai upah untuk membawa dadah ke destinasi ditetapkan. Siasatan sedang dipergiat bagi mengenal pasti dalang dan rakan subahat dalam sindiket pengedaran dadah rentas sempadan ini sama ada di Thailand maupun di luar negara. Ketiga-tiga suspek kini disiasat mengikut Undang-Undang Dadah Thailand.